Assalamualaikum guys. So hari ni kita bersama Nya. Assalamualaikum. Selamat petang, selamat pagi. So kita ada Manet baru Kubota B900. Jom kita cuba. Let's go. Kita hari ni kita nak mulakan satu projek, iaitu kita nak tanam kantan. Jadi kita nak start Kubota ni, dah lama dah tak hidup. Saya pun second time lah kita bawa Kubota ni, ingat-ingat lupa. Jadi Alhamdulillah kita cuba boleh kita bawa slow-slow, dan ini adalah fasa mengenali lah kita punya Kubota. Yang pun tak lepas peluang untuk nak try Kubota ni. Alhamdulillah sekejap je belajar, korang pun boleh belajar. Easy lah guys. Sebelum kita membajak, kita kena tahu berapa lebar kita punya lorong, barulah lurus. Okay guys, bismillah. Jom kita mulakan. Kita nak buat batas. Kat sana. Hari pun panas lik sangat, jadi kita kena buat banyak kali supaya kita punya tanah gembur. Lebar lorong tu adalah 7 kaki saya buat. Dapatlah kita 3 lorong sepetang. First timer kan, tak boleh nak expect lebih-lebih. Kita punya bolt pun dah longgar, kita kena ketatkan, lama tak pakai. Okay guys, itu saja untuk hari ni. Kita dah siap dah, sebab ada problem sikit, kena cari bolt dia. Jumpa esok pula. Bye. Assalamualaikum.